Adakah YB nak utamakan standard perkhidmatan, data yang boleh diaudit atau accountability rentas agensi? Mana satu YB akan pilih dulu utama? Saya lebih suka apa tadi? Accountability. Standard perkhidmatan, data yang boleh diaudit atau accountability rentas agensi. Yang mana YB rasa dasar belia yang rasa YB akan utamakan? Saya rasa kita balik pada tema-tema besar tadi. Tadi kita bincang tentang kebahagiaan. Kalau dalam konteks ni bagi saya adalah public trust lah. Public trust. Kita kena didik juga tentang agenda public trust kepada orang muda ni, sebab kita berhadapan dengan krisis keyakinan masyarakat kepada mana-mana institusi. Betul. Termasuk institusi politik, termasuk institusi gerakan belia. Orang tak percaya. Sebab apa? Masuk gerakan belia nak bergaduh buat jawatan. Masuk politik pun sama. Bergaduh. So akhirnya public trust tu hilang. Sebab itu politician adalah the least trusted profession in the world. Maknanya profession yang paling tidak dipercayai. Jadi saya masuk dalam bukan orang kata lubang najis masuk dalam tempat yang sangat mencabar. Orang dah tak percaya. Saya pun takut saya tidak dipercayai dalam podcast ni bila dicakap manis kan. Takut nanti berbuat tu lain. Tapi YB adalah tokoh belia. Dia MBM Aziz Belia. So YB ada bekas, itu amanah yang kita kena jaga. Jadi tokoh ke presiden ke YB itu amanah yang kita kena jaga untuk jaga keyakinan tu. Betul. Sebab itu saya selalu bincang tentang public trust.